silakan. Kita orang training 2 bulan dan kita orang 2 bulan for you. 2 bulan for me. And choreo kita orang training for 2 weeks I think. 3. So every day memang kita orang akan recall balik every move saya dengan Sina Banzul. And then masa sebelum fight pun kita orang akan recall balik, kita orang akan buat scene tu sampai jadi baru kita orang shoot. So terhasil lah scene-scene yang fighting tadi. Because fighting scene yang paling penting muscle memory. Sebab kalau kat sini, I tubuh kat sini boleh, but how comfortable is he kalau I tubuh macam ni? So the muscle memory, the get together punya chemistry, dia orang kena cuba. That's why Bear train dengan Alex berminggu-minggu sampai tutup mata pun boleh buat. So that's how comfortable they are. Baik, silakan. Respon sikit. Dah banyak sebelah tu tak lama tu. Tadi soalan tu sorry. Macam saya cakap tadi saya memang suka boxing. Kalau saya boleh pusing balik masa sila, kalau saya boleh pergi ke umur 20 saya masuk boxing profesional. Tapi dah tua nak macam mana. Tapi saya mengaku saya actually koreograf saya tak ingat pun. Saya strain awal je. Dalam kepala saya buat saya jadi matilah weh, aku train macam naga, tak makan. Saya turun 23.5, saya jumpa light heavyweight betul-betul punya weight 79.4 hari yang saya nak fight tu. Ngam-ngam punya light heavyweight punya ni. So saya dalam kepala saya cakap, koreograf dia apa? Saya memang dah tak tulis, saya jalan je, saya ingat apa yang saya ingat lah. Tapi saya tengah seronok kan, saya shock kita penat, kita lawan dalam 12 jam right? 12 jam 6 hari turut-turut 12 jam. Lepas tu saya tak boleh makan, saya dah berbulan-bulan tak makan. So saya nak lawan dengan Iqmal. So once in a while saya cakap Iqmal, saya cakap Iqmal, cool je lah, balon je lah, peduli apa kan. Bukan selalu buat cerita boxing, lepas ni saya buat cerita lain lah. Dia tak peduli lah tu, kau balon je lah. So berdebar belakang bilang tu. Sebab saya tengok dia orang dulu lawan. Kan saya duduk kat sepi, kat corner tu, saya tengok macam, bila pula lawan ni? Jugalah dah tak makan dah berapa ni? Geram pula aku kan. Saya tengok saya cakap, ini aku dah tak boleh tahan dah ni. So saya dapat lah experience saya dapat dalam 6 hari. Tetapi boxing ni adalah sukan yang sangat-sangat susah. Bukannya bukan saya nak cakap disiplin lain. Tapi kalau kita lawan macam pengalaman saya bila ada fight scene cerita-cerita lain, kita banyak yang boleh kita hide. Kita boleh hide padding semua, ini semua kita boleh lawan. So benda tu kita boleh kaki itu naik. Tapi boxing ni dia elite. Dia sukan tu betul-betul dia ada tempo, dia ada art dia tau. So saya nak dengan badan saya ketika tu, saya rasa macam kenapalah aku gemuk tu betul lah. Kalau aku awal kan senang. Tapi saya cabar diri saya nak nampak elok, saya nak nampak blend sekali nampak dengan Iqbal, saya nak nampak benda tu. Tapi daripada segi training tu saya rasa kita dah seronok training bersama-sama semua, even Chandra pun training. So kita dah seronok dalam gym tu, tiap-tiap hari jumpa. Lepas tu membebel. Kadang-kadang Alex pusing sini train Iqmal, saya mengulat dekat sini. Dia datang train saya mengulat. So kita orang betul dah ada bonding tu dah ada dah kan. So saya rasa bagi saya ni pengalaman yang buat filem ni, alhamdulillah. Thank you to Bear, thank you to Adrian. Benda ni sangat-sangat indah bagi saya. Memang saya simpan sampai bila-bila. Saya dapat berlakon dengan semua pelakon-pelakon. Kak Marisa dah 2 kali jadi mak saya Kak 2 kali dah. 2 kali dah. Lepas tu first time saya dapat berlakon dengan Bazar Marul, alhamdulillah. Lepas tu dengan Sandra first time. Saya dapat berlakon dengan Iqmal, saya dapat berlakon dengan Sky. And then kita orang cerita macam ni kan, bagi saya macam ni cerita yang lagi 10 tahun kalau saya tengok pun saya senyum. Saya tengok ke belakang saya senyum. So ni cerita. Ya, tepuk